أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk keberkatan daurah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca Alkitab Al-Fatihah. Hadis ke-38 yang bertajuk Jalan untuk bertaqarrub dan mendapat kecintaan Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Hadis rawahu Bukhari. Maksud hadis kursi ini daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis kursi, barang siapa yang memusuhi seorang wali bagiku, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang dengannya, dan tidaklah seorang hamba-Ku itu mendekatiku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Dan seorang hamba-Ku itu sentiasa mendekatiku dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku adalah pendengaran yang dia dengar dengannya, dan penglihatan yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan sekiranya dia meminta daripadaku sesuatu, pasti aku akan memberinya. Dan sekiranya dia memohon perlindungan daripadaku denganku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah, para muhibbin rahimahumullah. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang satu rahsia yang sangat besar di sisi Allah, iaitu tentang waliullah. Sesungguhnya Allah itu telah menamakan dirinya Al-Wali, iaitu yang Maha Pelindung. Allah yang menjaga kita sejak kita di dalam alam ruh, kemudian dalam alam rahim, dan seterusnya semasa kita hidup di dunia ini. Allah menjaga kita tanpa kita minta, dan Allah mencintai kita tanpa kita sedar. Firman Allah dalam Al-Quran, wa huwal ladzi yunazzilul ghaifu min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Maksudnya dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Jadi antara sekian banyak hamba-hamba Allah di dunia ini yang Allah telah pilih untuk menjadi wali, maka Allah itu adalah sebagai Al-Wali, iaitu pelindung kepada semua wali-wali yang ada di dunia ini. Baik, kita
akan kupas satu persatu tentang hadis ini. Man adali waliyan, apa maksudnya? Maksudnya ialah barang siapa yang memusuhi seorang wali bagiku. Memusuhi ini maksudnya menzalimi, ataupun menyakiti wali, ataupun memerangi, membunuh dan sebagainya, maka Allah akan melindungi kekasihnya itu. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang kepada mereka. Ada dua golongan yang Allah isytiharkan perang kepada hamba-hambanya, iaitu mereka yang memusuhi para wali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah golongan yang memakan harta riba. Itu juga Allah telah berjanji untuk perangi. Maka di sini sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ada beberapa persoalan yang timbul. Siapakah wali itu? Ataupun jamaknya adalah aulia. Wali itu adalah merupakan ahli syurga, daripada minan nabiyyin wasiddiqin, daripada nabi dan juga rasul, daripada para siddiqin, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, dan juga para syuhada, para golongan yang berperang lalu mereka itu telah mati syahid, dan juga wassolihin, dan juga orang-orang yang soleh. So, ini adalah 4 golongan yang Allah telah janjikan untuk ditempatkan di dalam syurga Allah. Jadi mereka semua adalah tergolong dalam golongan wali ini. Juga mereka ini merupakan orang mukmin. Orang mukmin ini kita tahu bahawa mereka ini berada satu taraf di atas golongan muslim, iaitu mereka ini percaya, yakin, beriman dengan rukun iman, dan juga mereka ini bertakwa. Mereka ini sentiasa takut kepada Allah dan taat kepada Allah, dan meninggalkan taat kepada perintah Allah, dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang dalam amal dan ibadah mereka sangat ikhlas. Ikhlas ini maksudnya ialah ikhlas ini ialah murni, niat yang murni menyembah Allah semata-mata kerana mencintai Allah. Dan juga selain daripada itu, mereka ini orang yang alim, mereka orang yang kenal Allah. Bukan sahaja mereka menyembah Allah secara abstrak, tetapi mereka kenal dan tahu dan faham siapa yang mereka sembah. Itu adalah menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Bagaimana cara kita nak bertakarrub kepada Allah? Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Jadi hadis ini, hadis ke-38 ini telah menerangkan kaedah macam mana cara seseorang itu nak bertakarrub kepada Allah supaya akhirnya dia menjadi hamba Allah, menjadi kekasih Allah. Ada dua jalan di sini. Yang pertama sekali ialah jalan kita amalkan, kita buat amal ibadah yang fardu. Itu jalan yang pertama. Seperti yang kita selalu buatlah. Ini yang kita perlu jagalah, iaitu solat 5 waktu sehari semalam itu jangan kita abaikan. Kemudian puasa, zakat, haji, dan perlu juga kita tunaikan hak-hak Allah. Selain daripada hak Allah itu, kita juga perlu tunaikan hak-hak manusia dan juga hak makhluk yang lain yang ada di alam ini. Selesai perkara yang wajib,
Maka selepas itu kita boleh membiasakan diri dengan beramal ibadah dengan melakukan perkara-perkara yang sunat, iaitu amalan-amalan sunat yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu qiyamul lail contohnya, qiyamul lail, bangun malam, solat sunat tahajud, zikrullah, menyebut nama Allah, membasahi bibir dan lidah dengan nama Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dan membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah. Kekasih, kalau seorang kekasih itu dia nak mengingati kekasihnya, dia akan membaca segala yang ada kaitan dengan kekasihnya. Jadi Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah yang kita sepatutnya kita baca sentiasa. Cumanya di sini, semasa kita nak menjadi seorang salih, apabila kita dah melakukan perkara yang wajib, kemudian kita juga pergi satu lagi makam, iaitu juga menambah dengan perkara-perkara yang sunat. Kita perlu, sebagai seorang salih, kita perlu menekan, kita perlu suppress kita punya hawa nafsu kita. Sebab hawa nafsu itulah yang biasanya boleh menggoda manusia untuk mencapai ataupun untuk berjalan menuju kepada Allah. Dan di sini perlu seorang salih itu perlu banyak mujahadah, mujahadah menahan hawa nafsu dengan cara berzikir, dengan cara mengurangkan makan, mengurangkan tidur, dan juga melakukan riyadhah. Contohnya kalau seorang yang mengikut jalan sufi, jalan zikir tarikat, maka mereka akan membiasakan diri dengan mengamalkan zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh setiap tarikat mereka, sama ada di waktu pagi, waktu petang, ataupun waktu yang lain. Baik. Kemudian apabila seorang hamba itu telah juga mengamalkan perkara-perkara yang sunat, maka di sini Allah telah berfirman, jika aku telah mencintainya, jika aku telah mencintainya, apa akan jadi kepada seorang hamba itu kalau Allah telah mencintai dia? Ini yang akan terjadi, ya. Kalau kita telah dicintai oleh Allah, Allah akan memberikan kemuliaan berbentuk karamah. Lahumul busyra fil hayat dunya, ya, bagi mereka kabar gembira. Kabar gembira itu adalah karamah. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul diberikan mukjizat, tetapi para hamba Allah yang Allah pilih untuk menjadi walinya, mereka akan diberikan karamah. Jika aku telah mencintainya, Allah mengatakan, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Begini, ya. Maka oleh sebab itulah, kalau kita lihat, ya, dalam kisah-kisah para wali, banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana contohnya mereka ini mendengar ajaran-ajaran, ya, daripada susuk rijalul ghaib dan sebagainya, yang merupakan ilmu, ya, yang diajar kepada mereka. Dan penglihatan yang dia melihat dengannya ini berlaku contohnya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, yang mana semasa Sayyidina Umar Al-Khattab
sedang beri khutbah di Madinah, beliau telah menjerit kepada Syariah yang jauh sedang berperang di kawasan Iraq pada ketika itu, ya, supaya Syariah itu turun daripada bukit tersebut. Jadi di sini ini adalah contoh bagaimana seorang karamah seorang wali itu, ya, diberikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi dia dapat melihat perkara yang jauh beribu-ribu kilometer, dan tangannya yang dia memukul dengannya. Ini biasanya karamah yang diberikan kepada para panglima-panglima tentera-tentera Islam lah. Dan kakinya yang dia berjalan dengannya, dan sekiranya dia meminta daripadaku, dan kakinya yang mana dia berjalan dengannya ini biasanya kalau karamah, ini biasanya mereka akan pergi daripada satu tempat ke satu tempat, ya, hamba-hamba Allah yang merupakan pilihan Allah ini, walinya, dia akan pergi daripada satu tempat ke satu tempat itu dalam masa yang sangat singkat, ya. Mungkin daripada Malaysia ke Mekah, ya, sekilip mata. Itu adalah merupakan karamah, ya, atau beberapa ketika sahaja. Dan sekiranya dia meminta kepadaku sesuatu, jika dia berdoa, ya, maka Allah pasti akan memperkenankan doanya. Banyak, ya, sahabat-sahabat Nabi contohnya, dan juga para wali Allah, mereka ini kadang-kadang dicari oleh masyarakat. Contohnya kalau berlaku kemarau, maka ada wali yang dicari oleh masyarakat untuk meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan, dan mereka dapat minum air, ya, daripada hujan tersebut. Ini contoh. Dan sekiranya dia memohon perlindungan daripadaku, pasti aku akan melindunginya, kerana Allah itu adalah Maha Pelindung, yang Maha Pelindung, ya. Jika dia nak diperangi, ini banyak berlaku dulu di Pulau Jawa semasa Sunan yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka telah diperangi oleh kerajaan Hindu dan juga Buddha. Jadi Allah telah melindungi, ya, kekasih-kasih mereka itu daripada dibunuh dengan cara-cara yang tidak masuk akal, ya, luar biasa. Para muhibbin rahimakumullah, untuk kita teruskan daurah kita pada pagi ini, maka saya juga ingin menyatakan bahawa para wali Allah ini mereka mempunyai motto yang tersendiri. Dalam surah Yunus ayat 62, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka itu tiada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Ini adalah motto para wali. Mereka tidak takut dengan apa yang ada, yang mereka harus hadapi di dunia ini, dan juga mereka tidak bersedih dengan apa yang telah mereka tinggalkan, apa yang mereka hilang. Seperti mana ketika Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq bersama dengan Nabi diburu oleh kafir Quraisy, ya, di Mekah, dan orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu sangat takut, tetapi telah ditenteramkan oleh Nabi. Nabi bersabda, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Ya, jangan engkau takut dan jangan engkau sedih hati, kerana Allah sentiasa bersama-sama dengan kita.
Jadi ini kita tahu bahawa sesiapa yang mengamalkan motto ini, maka dia adalah merupakan seorang waliullah. Saya rasa itu antara beberapa perkara yang saya nak sampaikan, tetapi mungkin saya perlu mengambil soalan daripada audience di sini. Boleh saya dapatkan soalan? Ada soalan tak nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih di atas penjelasan dan syarahan hadis Ustaz tadi. Cuma saya ada satu soalan. Saya nak bertanya tentang bagaimana kita boleh mengamalkan hadis ini dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam kerja, dalam berkeluarga, ataupun dalam kita melihat media sosial. Boleh tak kita aplikasikan hadis ini? Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Memang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian, kerana seorang wali itu dia merasakan diri dia seorang wali itu merasakan diri dia hamba Allah. Apa syarat untuk menjadi hamba Allah? Ada beberapa syarat. Yang pertama sekali ialah dalam kita menjalani kehidupan kita, selain daripada kita melakukan ibadah yang wajib dan juga kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunat, kita juga perlu membersihkan ruh kita, hati kita, dengan tazkiyatun nafs, dan juga kita sentiasa merasakan diri kita ini lemah. Itu yang pertama, dengan merendah diri, tawadhu. Yang kedua ialah merasakan diri kita hina, hina dengan orang lain, dan juga hina, terutama hina kepada Allah. Kita seorang yang hina. Yang ketiga ialah merasakan diri jahil. Jahil ni maksudnya ialah tidak ada apa-apa ilmu, kerana yang maha berilmu itu hanyalah Allah. Dan merasakan diri kita adalah miskin. Miskin maknanya tidak ada apa-apa di dunia ini. Kita di dunia ini, kalau para wali, mereka merasakan diri mereka itu tidak memiliki apa-apa di dunia. Bagaimana mereka lahir, mereka tak bawa apa-apa, mereka juga akan meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Selain daripada itu, mereka juga merasakan diri mereka tidak dimiliki oleh sesiapa, kerana mereka dimiliki oleh Allah sahaja. Mereka mencintai Allah dan juga Rasulullah. Saya rasa itu antara perkara-perkara yang kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita, untuk kita mengambil ibrah daripada kehidupan para waliullah di dalam hadis ke-38 ini. Ada lagi soalan? Sila. Okay, Ustaz, saya ada satu soalan. Apakah maksud dalam hadis yang disebut tadi, Allah menjadi pendengaran dan penglihatan hamba-Nya? Okay, dan bagaimana kita nak fahami maksud tersebut dari sudut akidah tanpa kita ada apa-apa salah faham? Terima kasih. Soalan yang baik. Begini, dalam jasad kita ada ruh.
Di dalam Al-Quran Allah telah nyatakan bahawa roh itu adalah roh Allah, wa nufikha fihi min ruhihi. Allah telah tiupkan roh, daripada roh yang ditiupkan itu adalah daripada roh Allah. Sebahagian daripada roh Allah lah. Jadi di sini apabila seorang wali itu dia melihat dengan penglihatan Allah, maksudnya ialah dia apabila dia melakukan ibadah wajib, ibadah sunat, dia telah melakukan tazkiyatun nafs, mujahadah, riyadhah, dia akan sampai kepada satu tahap bahawa ruhnya telah murni, iaitu ruh dia telah suci, ruh dia bercahaya. Jadi roh yang murni inilah yang roh merupakan roh yang asal yang telah ditiupkan ke dalam setiap jasad janin, itu. Jadi apabila, dan juga para wali juga mereka akan merasakan bahawa yang melakukan setiap perbuatan semua adalah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan juga Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan kamu itu. Jadi di sini jelaslah bahawa mereka telah mengosongkan diri mereka dengan mengosongkan hawa nafsu yang ada dalam diri itu, mereka buang. Mengosongkan ego yang ada dalam diri mereka buang. Yang tinggal hanyalah roh yang suci, yang telah murni itu. Dan inilah yang berlaku apabila peluru itu telah dikosongkan, kelongsong peluru dah, dia punya ubat tu dah tak ada, jadi yang tinggal hanyalah kelongsong saja. Jadi pada ketika itulah setiap perbuatan kita itu Allah yang gerakkan. Begitu. Maksudnya menjawab kan? Ada lagi soalan? Okey, soalan saya adalah apakah kesan kepada individu ataupun masyarakat jika kita benar-benar menghayati konsep dekat dengan Allah seperti dalam hadis ini? Jawapan segera saya ialah masyarakat kita, masyarakat Muslim kita akan maju, kita akan berada dalam kehidupan yang makmur, yang beradaban tinggi. Kerana apabila setiap Muslim mereka upgrade diri mereka menjadi mukmin, menjadi wali, insya-Allah, maka roh-roh mereka bercahaya dan mereka akan menjadi pemangkin kepada perkara-perkara yang baik dalam kehidupan masyarakat, terutama di Malaysia. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin Islam zaman dahulu, sama ada para nabi, para rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, mereka ini dilantik kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang terbaik pada zaman itu dan juga pada ketika itu. Maksud orang terbaik daripada semua aspek, ilmu, terbaik dari segi akhlak, terbaik dari segi ibadah mereka yang sangat banyak, bagaimana pemurahnya mereka, bagaimana penyayangnya mereka kepada makhluk, kepada orang lain. Begitu. Jadi sebenarnya kalau diamalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan hidup, masyarakat Islam akan hidup dalam keadaan yang makmur, yang aman, damai, dan juga berperadaban tinggi. Kita akan memberi contoh terbaik kepada umat-umat orang-orang yang beragama bukan Islam, non-Muslim. Dan juga contohnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin para muhibbin kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Dia nak memilih tentera, dia akan
interview dulu dan juga melihat adakah dia ini setiap malam dia melakukan qiyamul lail, melakukan amalan sunat, sunat Nabi. Kalau dia melakukan qiyamul lail, hafiz Al-Quran, maka dia akan serapkan dalam menjadi tentera dia. Itu yang menyebabkan tentera Sahruddin Al-Ayyubi itu berjaya menang perang salib satu ketika dahulu, membebaskan Palestin. Saya rasa saya dah jawab. Ada satu lagi soalan rasanya yang terakhir saya rasa. Okey, soalan saya terakhir, apakah tanda-tanda seseorang itu menjadi wali Allah? Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Ada beberapa tanda untuk kita mengenal wali Allah. Yang pertama sekali, jika kita melihat mereka, maka itu akan mengingatkan kita kepada Allah, ya? Itu tanda yang pertama. Kalau kita tengok mereka, kita akan rasa bahawa orang ini sangat dekat dengan Allah dan memberi apa, satu perasaan lah, untuk kita juga bertaubat dan juga mengisafi kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Dan mereka biasanya adalah ahli-ahli zikir, ya. Daripada Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awliya'ullah? Qala alladzina idza ru'u dzukirallahu azza wa jalla. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya maksudnya siapakah wali-wali Allah itu, maka beliau bersabda, wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat dia dapat mengingatkan kita kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tandanya ialah jika mereka tiada, tak pernah orang mencari. Ini biasalah, ya. Sebab mereka ini orang yang tidak penting, ya. Yang ketiga, mereka sentiasa bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alla inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya, mereka ini beriman dan juga mereka juga bertakwa. Mereka sangat takut kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, bagi mereka karamah dan juga berita gembira dalam kehidupan mereka di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Di akhirat mereka akan menjadi pendamping-pendamping para rasul dan juga para nabi, ya, dan menjadi orang-orang besarlah, ya, di akhirat nanti. Syekh Abu Hasan Asyazili pernah berkata, tanda-tanda kewalian seseorang wali itu adalah apabila seseorang itu reda dengan qada yang menimpa dia. Dia reda, dia bersabar dengan cubaan dan juga ujian yang menimpa ketika dia hidup, dan dia sentiasa bertawakal, ya, kepada Allah dan kembali ketika dia ditimpa bencana. Itu adalah tanda yang ketiga, ya, mereka sentiasa bertakwa kepada Allah. Dan tanda yang keempat adalah mereka sentiasa saling sayang menyayangi antara satu sama lain, walaupun mereka hidup di dalam zaman yang berbeza, ya, tetapi mereka sering mereka sentiasa mengenal antara satu sama lain. Jadi kasih sayang mereka itu, ya, perasaan sayang mereka itu kerana mereka adalah merupakan roh yang sudah kenal, ya, sejak daripada azali lagi.
Dan seterusnya mereka selalu sabar ketika ditimpa bencana. Mereka sentiasa berbudi ataupun berakhlak mulia dan juga warak. Dan mereka sentiasa bermunajat di akhir malam. Dan juga mereka sentiasa mengingat Allah, zikrullah. Mereka menyebut nama Allah tidak lekang daripada hati mereka, bibir mereka. Dan juga mereka suka menangis di malam hari apabila para kekasih sedang bersama kekasih. Para wali Allah ini mereka menantikan saat untuk berdua bersama Allah, seperti yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah. Dan mereka bermunajat di sepertiga malam. Seterusnya doa mereka sangat mustajab. Kalau mereka meminta, maka pasti Allah akan perkenankan. Dan juga yang terakhir, kalau kita ada rasa sayang ataupun benci kepada mereka, dia ekstrim, sayang sangat sayang, manakala kalau benci sangat benci. Itu antara tanda seseorang itu adalah wali Allah. Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja pertemuan kita dalam program daurah hadis 40 Imam Nawawi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para muhibbin yang sama-sama berada di sini, dan juga kepada para penonton di dalam YouTube. Terima kasih atas masa dan juga kesudian tuan-tuan untuk bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia. Jadi saya sudahi. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat dan juga boleh diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.